kembali lagi kita dalam podcast pada hari ini. Pada hari ini saya sebagai hos anda, saya Dini Husna binti Abbas, Exco Multimedia Transcom tahun 1. Pada hari ini saya ingin membawakan podcast pada hari ini kita ingin membawakan tajuk belajar atau cinta yang mana lebih utama. Okey, sebelum kita meneruskan podcast kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini, kita nak kenal dulu dengan panel-panel kita supaya lebih mesra, lebih dekat, supaya podcast kita ni orang kata tak kaku lah, gitu macam okey lah. Okey, kita nak tahu yang ini dulu, nama apa? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Nabiha binti Zulhadi. Saya daripada course New Media Communications tahun 1. Oh, panggil Nabiha lah. Ya, betul. Nabiha. Yang ni? Nama diberi Nur Afika binti Muhammad Hassan Manzah. Boleh panggil saya Afika. Saya dari FST, course Kimia Industri. Mantap, FST jauh. Betul, jauh sangat dari orang. Jauh. Pelusuk kan? Hujung. Dia nak sorok-sorok sikit lah. Sorok-sorok. Tak apa. Okay. So, dah ready InsyaAllah. InsyaAllah. Nervous kan? Saya pun nervous. Tak, sebab tak ada pengalaman ni, cinta-cinta ni. Tak apa, kita relax-relax je ya. Kita pun nak bahaskan benda yang santai-santai je. Okay. Soalan kita teruskan dengan podcast kita. Soalan yang pertama, bukan soalan lah. Kita macam nak tanya pendapat korang kan. Okay, dari sudut Islam, kita ni kita tahu belajar menuntut ilmu itu adalah perkara yang dituntut kan. Sebagai lagi-lagi kita ni sebagai mahasiswa universiti, khususnya pula kita ni pula mahasiswi universiti Islam. So kita tahu menuntut ilmu tu benda yang dituntut, tapi dalam masa yang sama cinta pula itu adalah fitrah yang asal lah kan. So persoalannya, macam mana kita nak orang kata nak harmonikan antara tanggungjawab dalam belajar dan fitrah tu supaya tidak bertembung antara satu sama lain. Faham? Okay. Faham? Okay. Boleh saya dulu Okay. Okay, bismillah. Okay, macam Husna cakap tadi, cinta tu satu fitrah kan. Macam mana kita nak harmonikan supaya dua benda ni tak bertembung. Macam Husna cakap tadi, fitrah. So kita ni walaupun kita nak cuba elak daripada rasa cinta tu, tak boleh. Sebab kita memang manusia, memang ada rasa nak menyayangi, ada rasa nak disayangi, semua tu kan. Tapi cuma kita lah yang kena pandai sendiri, kawal lah. Pilih cara yang berterapkan syariat yang Allah dah aturkan untuk kita semua. Macam kita sekarang, kita punya orang cakap, kita as student, kita punya main goal sekarang ni untuk menuntut ilmu. So dalam kita menuntut ilmu tu, kita cubalah untuk memperbaiki diri, busykan diri tu dengan benda-benda yang berfaedah daripada mengejar cinta yang kita pun tak pasti kan. Okay, itulah biasanya. So, maksudnya bila kita busy ni, kita distract lah daripada fikir benda-benda cinta tu kan. Betul. Sebab pengalaman saya lah kan, dia macam bila kita terlalu busy dengan kerja sana, kerja sini, pergi sana, pergi sini kan, kita tak ada masa pun nak terfikir pasal nak cari orang. Tak ada masa. Lagi satu, kita ni pun kena menjaga pandangan. Sebab orang cakap daripada mata turun ke hati kan. Itulah dia. Macam berpengalaman Tak ada. Dia jaga pandangan ni, dia jaga pandangan ni lelaki sahaja ke atau dua-dua je? Dua-dua. Dalam ayat Quran kan ada cakap kan, lelaki dan perempuan kena jaga pandangan dua-dua kan. Itulah dia. Lagi? Ada dah. InsyaAllah tu je. InsyaAllah. Awak tak ada? Ada. Bagi saya adalah biasa, kalau student mesti ada crush. Tapi betul. Kita lah kena kawal. So mana tahu kalau crush tu sebab pembakar semangat nak datang kelas ke, mana tahu. Tapi kita tahan je lah. Sebab yang tak ada. Yang utamanya adalah study lah. Tapi itu.
Tak, nanti sakit. Kalau Betul. Sekadar crush tu betul lah. Sekadar crush tu kita mudah tertarik dengan orang kata perkara-perkara yang cantik, perkara-perkara yang indah kan. selalunya crush ni visual je depan-depan. Ya, betul. Okay. So kita boleh ke soalan seterusnya kan? Boleh. Boleh. So soalan seterusnya kita nak membincangkan tujuan sebenar berdasarkan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Okay. Oh, Okay. Tanggungjawab kita sebagai seorang student, mahasiswa-mahasiswi, kita kena menuntut ilmu lah. Itulah yang paling utamanya sekarang ni kan. Okay, lepas tu kita pun kena sekarang ni kalau ada rasa suka tu cubalah untuk kawal kan. Sekarang ni cuba dekatkan diri kepada Allah. Lepas tu cuba mantapkan diri sendirilah untuk menjadi versi yang terbaik. Macam orang cakap, sebelum kita nak seseorang yang terbaik, kita dulu sendiri yang kena jadi yang terbaik. Macam itulah. Ya, betul. Itulah dia. Orang kata apa? Jodoh ni cerminan diri sendiri betul, kan. Kita baik, insya-Allah jodoh kita baik. Itulah betul. Betul. Itu tanggungjawab kita lah kan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ni melibatkan tentang orang kata asas kehidupan kita lah. Contohnya bantuan keuangan daripada pinjaman PTPTN ataupun JPA ataupun bantuan allowance ke semua dan allowance dari ibu bapa. Dan keuangan ni kita orang kata kita pilih untuk macam mana tanggungjawab kita, ibu bapa kita ni memberi amanah kepada kita ni untuk menjaga ni kita jaga ni untuk orang kata nak beli keperluan ataupun untuk kita makan seharian kan. Ataupun sama ada dalam masa yang sama kalau still ada yang couple ni kan dia macam nak jaga hati pasangan kan. So macam mana nak komitmen antara nak menjaga amanah duit tu dengan nak menjaga hati pasangan. Contohnya kalau dah terjebak dalam orang kata cinta ni lah. Faham. Okay. Kalau saya, kalau dia macam takkan tak guna duit tu untuk tak awet contoh. Tapi nanti kalau hujung-hujung bulan dah habis tu, janganlah minta pula dengan parents sebab cakap habis untuk study sedangkan itulah. Sebab tu kalau kita couple time study and kita membuatkan kita ada komitmen tau. Sepatutnya kita tak ada komitmen tapi kita buat ada komitmen. Sepatutnya kita komitmen tu untuk diri kita macam tu. Untuk beli buku, untuk bayar assignment kan. Betul. Tapi kita buat sebaliknya. Betul.